Aku guna mic yang sama, tapi dekat smartphone yang berbeza. Output audio dia lain weh. Apa sahaja wireless mic yang korang nak cuba, sebaik-baiknya korang beli yang jangan terus pergi jam ke mahal punya. Ace Vlog In. Hello, Assalamualaikum guys. Sambil-sambil aku tengah on the way nak pergi kerja, aku nak berkongsi lah kepada korang antara benda yang macam mana lah. Aku tak adalah macam eksperimen terlalu aku tak tahu cakap macam mana, try wireless mic back to back macam tu kan. Tapi sepanjang penggunaan aku, ada satu benda yang aku perasan ni akan mempengaruhi korang punya audio walaupun korang gunakan wireless mic. Bukan semata-mata bergantung kepada grade wireless mic tersebut, tapi ada juga faktor-faktor lain. Kalau korang gunakan wireless mic dekat smartphone, faktor tu ataupun benda tu akan mempengaruhi kualiti audio korang juga. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okay, kamera ni. Okay, tu boleh lah. Janji suara clear, video nampak, jalan. Okay, so aku share secara ringkas lah. So sepanjang, aku bukanlah seorang yang profesional sangat lah dalam benda-benda yang teknikal lah semua gadget ni kan. Tapi aku merupakan salah seorang user secara tak sedar perasan benda ni. Berbeza, orang kata smartphone, berbezalah kualiti audio dah kalau korang perasan. Especially pada zaman kita banyak menggunakan wireless mic. Ni bukan cakap pasal wireless mic yang guna kabel TRS tau. Tapi menggunakan konsep wireless mic yang kita masukkan Type-C terus kepada smartphone. Apa yang antara benda yang saya perasan, ini just perkongsian ringkas je. Kalau korang tengok, moga dapat something lah daripada video ni kan. Apa yang aku perasan, aku ada guna beberapa buah model smartphone, especially Android. Contoh, aku menggunakan antara smartphone yang aku pernah gunakan adalah Huawei Nova 5T dan juga Honor 75G. Mostly untuk dua phone ni, masuklah wireless mic apa pun menggunakan port Type-C tu, dia punya audio mostly memang konsisten. Bunyi dia macam sedap, dia bunyi full, dia bunyi penuh. Ada sesetengah smartphone yang aku pernah cuba juga, macam ni lah, dia punya kualiti audio dia macam kurang sikit. Aku tak sure lah kenapa kan. Ada setengah smartphone kita gunakanlah wireless mic apa pun, yang mahal ke, yang murah ke, dia punya kualiti audio biasa-biasa saja. Walaupun mic tu adalah mic yang terkemuka dalam pasaran market wireless mic lah. Dan ada untuk setengah smartphone, kita letaklah wireless mic apa pun, bunyi dia memang sedap. Daripada semurah-murah mic sampailah semahal-mahal mic, bunyi dia sedap. Dia ada sound dia tersendiri. So daripada pemerhatian ringkas aku ni, sharing je lah. Kalau babak teknikal tu mungkin ada yang pro yang boleh bagi tahu aku. Bila aku gunakan wireless mic yang Type-C punya ni, yang kita masuk Type-C punya receiver, ada smartphone dia dapat audio yang okey. Faham tak? Ada smartphone dia macam ada drop quality sikit. Aku tak perasan lah. Aku rasa macam ada drop quality sikit. Maksudnya, apa sahaja wireless mic yang korang nak cuba, sebaik-baiknya korang beli yang jangan terus pergi jam ke mahal punya. Korang test yang bajet dulu. Contohnya mic yang brand M-Grass ke, M-Grass lah antaranya. Korang test dulu, lepas tu korang cuba dengar audio tu. Sedap tak? Kalau sedap, mungkin you guys boleh consider untuk upgrade ke yang lebih mahal. Ni cakap pasal yang Type-C punya wireless mic tau. Kalau macam kurang sedap, korang maintain je lah dekat range mic yang bajet.
Supaya apa? Supaya korang tak fresh sangat. So sekian saja perkongsian. Aku nak buat video pendek sebenarnya. Asal panjang pula ni. Lebih pula 3 minit. Aduh. Aku baru nak parking dekat YT Shots. So apa pendapat korang mengenai perkara yang aku kedepankan dalam video ni? Korang boleh komen kat bawah. Maybe ada dalam kalangan korang yang memang professional bab audio ni. Dan juga bab gadget lah, bab smartphone dan semua dan sebagainya. Kenapa aku perasan setiap smartphone, bukanlah setiap, macam lain smartphone, kita masuk mic yang sama tapi dia mengeluarkan output audio yang berbeza, especially dari segi kualiti. Ada siapa-siapa boleh komen? Kalau ada yang pro dekat sini, boleh tolong kongsikan. Adakah benda ni betul-betul terjadi dalam kehidupan seharian kita? Wow, macam berat pula kan? Atau ini cuma perasaan aku saja? Okay. Korang faham tak maksud aku macam mana? Korang faham tak? Aku buat random sharing ni. Sambil kita, orang kata, berlatih bercakap. Oh, honon. Aku perasan lah benda tu serius tau. Aku guna mic yang sama, tapi dekat smartphone yang berbeza. Output audio dia lain weh. Wireless mic yang sama. Macam ni aku guna yang ni lah, kan? Maksudnya kualiti audio yang kita akan dapat tu daripada wireless mic bukan saja depends on wireless mic semata-mata, tetapi juga bergantung kepada port Type-C smartphone tu kot, ataupun jenis smartphone tu. Aku tak sure. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Komen pendapat korang, kalau ada yang pro especially. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Aku harap korang faham lah apa perbincangan yang aku cuba bawakan ke dalam platform media sosial ni. Bye. Aku nak masuk kerja dulu.